أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله Rabbil Alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan kurnianya, terutama nikmat iman, Islam serta kesihatan yang memungkinkan kita untuk hadir dalam forum yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia, pembawa risalah iaitu kebenaran, yang darinya kita belajar makna kesabaran, kejujuran, kasih sayang dan keteguhan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan melaksanakan satu forum santai bersama kumpulan daripada E9, benar kan? Benar kan? Baiklah, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama iaitu panel 1, Muhammad Aidil Nazmi bin Muhammad Rashidi, yang merupakan ustaz. Dari mana ustaz? Dari Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. Jauh sungguh dari Pulau Pinang untuk datang ke forum kita pada hari ini. Baiklah, yang kedua, Ustaz Umar Mupri bin Muhammad Khairul. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat? Dari mana Ustaz? Saya daripada Negeri Sembilan, Seremban. Wah, Alhamdulillah. Jauh sungguh kan Seremban datang ke sini untuk berforum sahaja. Ya. Masya Allah. Semoga apa yang dikeluarkan daripada mulut Ustaz Umar merupakan satu isi-isi yang dapat kita teladani, satu-satu isi yang dapat kita isi. Dan panel terakhir kita iaitu Daniel bin Khalid. Assalamualaikum Ustaz Daniel. Waalaikumsalam. Masya Allah. Daripada mana Ustaz? Daripada KL. Daripada KL. Jauh Ustaz daripada tempat ini? Tak, saya ke Lantan. KL ke Lantan. Ya. Baiklah. Maka hadirin sekalian, inilah ustaz-ustaz yang akan mengupas tajuk pada kita hari ini, iaitu Qudwatul Hasanah, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harian. Tema ini sangat relevan, terlebih lagi di zaman yang penuh tantangan moral dan krisis keteladanan. Tantangan moral dan krisis keteladanan, Rasulullah alaihi wasallam adalah pribadi paripurna yang akhlaknya langsung dipuji Allah dalam Al-Quran. Seperti kita tahu, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa aku telah meninggalkanmu, aku telah meninggalkan kalian, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat ustaz-ustaz iaitu panel yang akan mengupas topik kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan panel pertama, Ustaz Muhammad Aidil. Salam sedia. Baiklah, soalannya, bagaimanakah kita ingin menerapkan sifat Qudwatul Hasanah, iaitu sifat Rasulullah dalam individu, dalam pihak individu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada tuan yang dihormati, yang dikasihi juga panel Umar dan panel Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita menyebut tentang Qudwah Hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang contoh teladan terbaik dalam kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja seorang rasul, tetapi juga seorang suami, sahabat, pendidik dan pemimpin. Kepribadian baginda begitu seimbang antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingati Allah.
Ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi satu seruan kepada Muslim kepada setiap Muslim untuk meneladani cara hidup Rasulullah SAW, iaitu dalam setiap perkara, walaupun sekejap senyuman atau ada makan. Okey, kedua hasanah daripada aspek individu. Yang pertama ialah hubungan dengan Allah. Rasulullah SAW ialah manusia yang paling hampir dengan Allah SWT. Walaupun baginda telah dijamin syurga, baginda tetap tekun beribadah. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau beribadah sehingga bengkak kakimu sedangkan engkau telah diampuni dosamu?" Maka baginda menjawab, "Tidakkah aku ini seorang hamba yang bersyukur?" Di sini kita lihat bahawa ibadah baginda bukan kerana rasa takut, tetapi kerana rasa cinta dan syukur kepada Allah SWT. Dalam kehidupan individu hari ini, kedua ini boleh diaplikasikan dengan menjadikan ibadah sebagai sumber ketenangan. Sebagai pelajar, kita boleh mendidik diri untuk solat di awal waktu, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, dan memulakan satu pekerjaan dengan doa. Rasulullah SAW juga mengajar kita agar sentiasa berzikir untuk mengingati Allah dalam apa jua keadaan. Dalam dunia moden yang penuh tekanan ini, amalan berzikir sebenarnya menjadi penawar jiwa. Ramai orang hari ini mencari ketenangan dalam hiburan atau media sosial, sedangkan Rasulullah SAW menunjukkan jalan yang sebenar, iaitu kembali kepada Allah. Kedua hasanah yang kedua ialah dari aspek menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Perkara ini menunjukkan bahawa asas pembentukan individu Muslim bermula dengan ilmu. Rasulullah SAW amat menghargai ilmu. Baginda sering mendorong para sahabat untuk menuntut ilmu walaupun banyak rintangan yang berlaku. Sabda baginda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Dalam kehidupan individu hari ini, meneladani baginda bermaksud kita menuntut ilmu dengan niat untuk mencari redha Allah, bukan sekadar untuk mendapat markah yang tinggi. Seorang pelajar yang berjiwa kedua hasanah akan berusaha memahami pelajaran, menyiapkan tugasan dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan ilmunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW juga menegaskan bahawa ilmu mesti diamalkan. Tidak cukup sekadar tahu, tetapi perlu buat. Sebagai contoh, jika kita tahu tentang pentingnya solat, maka kita tunaikan solat. Jika kita tahu tentang adab berbicara, maka kita gunakan bahasa yang baik. Ilmu yang diamalkan itulah yang akan membentuk kepribadian individu Muslim sejati. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ustaz Aidil atas penjelasan mengenai Qudwatul Hasanah dari segi individu. Banyak sungguh pendapat daripada Ustaz Aidil tersebut tadi. Baiklah, dalam Al-Quran juga pernah berkata, Allah juga telah berfirman bahawa wa innaka la'akhuluqun azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah pun telah menjelaskan bahawa Nabi Muhammad merupakan teladan yang penting untuk umat kita untuk mengikut. Bahawa Nabi Muhammad telah menjadi terbaik untuk mengikut. Apabila kita mengikut Nabi Muhammad, insya-Allah kita tidak akan sesat di jalan yang salah. Baiklah Ustaz Aidil, saya ada soalan untuk Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Awal, ready tak? Okey. Baik. Soalannya, seperti kita tahu Ustaz, pada zaman ini kita lihat ramai anak muda yang culas meninggalkan solat dan menganggap perkara tersebut sangat, mereka meremehkan perkara tersebut, meninggalkan solat. Mereka nampak sebagai satu solat ini perkara yang sangat mudah untuk ditinggalkan. Saya nak tanya Ustaz Aidil, apakah pandangan dan cara untuk mengatasi perkara ini daripada berlaku? Silakan Ustaz.
Okey, pandangan saya mengenai pelajar yang tidak solat ini adalah mereka telah melakukan perkara yang sia-sia. Kerana menuntut ilmu merupakan ilmu Allah, dan solat juga merupakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka tidak menunaikan solat, maka mereka juga telah mendapat dosa yang besar. Cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan pelajar boleh sentiasa solat di surau dan mengimarahkan surau yang terdapat di kampus masing-masing. Itu saja. Baiklah, terima kasih Ustaz Aidil. Maka benarlah seperti yang pendapat Ustaz Aidil katakan sebentar tadi. Yang satu ada tambahan, iaitu dalam surah Al-Qalaq, saya sebut dalam surah Al-Alaq, iaitu ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menekankan bahawa setiap umat wajib menimba ilmu. Kerana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Oleh itu, apabila kita menuntut ilmu seperti yang Nabi Muhammad lakukan, alhamdulillah, saya rasa perkara tersebut juga tidak akan berlaku. Baiklah, terima kasih Ustaz Aidil atas penjelasan soalan saya tentang tadi. Kita akan teruskan dengan panel yang kedua. Ustaz Kumar, sudah sedia? Sudah. Baiklah, soalannya berbunyi sebegini. Bagaimana pula kita ingin menerapkan sifat qudwatul hasanah, iaitu sunnah Rasulullah, dalam kehidupan masyarakat? Baiklah Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam penuh kasih buat semua pendengar. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita menyebut qudwah hasanah yang membawa maksud teladan yang terbaik, dan tiada contoh yang lebih sempurna selain Rasulullah SAW. Allah menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, iaitu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingati Allah. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin agung dalam urusan kenegaraan dan dakwah, tetapi juga teladan dalam kehidupan berkeluarga, iaitu sebagai seorang suami, ayah dan datuk yang penuh kasih sayang, sabar serta berjiwa lembut. Sebagai seorang suami, Rasulullah SAW menampilkan sifat rendah hati yang luar biasa. Baginda tidak pernah membebankan isteri-isterinya dengan kerja rumah semata-mata. Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, baginda sering menjahit pakaian sendiri, membaiki kasut dan membantu dalam urusan rumah tangga. Bayangkan seorang pemimpin umat yang disegani, namun tetap menunjukkan ego demi membahagiakan keluarganya. Inilah ajaran halus yang perlu dihayati oleh para suami hari ini, bahawa kasih sayang tidak hanya diucapkan tetapi dizahirkan melalui perbuatan. Sebagai ayah dan datuk, Rasulullah SAW penuh kasih terhadap anak-anak dan cucu-cucunya. Baginda tidak pernah memukul atau meninggikan suaranya. Sebaliknya, baginda menegur dengan hikmah dan mendidik dengan cinta. Suatu ketika, Rasulullah sedang sujud dalam solat. Lalu cucu-cucunya Hasan dan Husin memanjat di atas belakang baginda. Apa yang dilakukan Rasulullah? Baginda tidak marah, baginda tidak menolak, tetapi memanjangkan sujudnya sehingga cucu-cucu itu turun dengan sendiri. Begitulah lembut dan sabarnya Rasulullah, yang mengajar kita bahawa mendidik anak bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih dan juga doa. Dalam aspek membentukkan nilai keluarga, Rasulullah mendidik ahli keluarganya supaya meletakkan Allah di tempat tertinggi. Baginda sering membangunkan keluarga untuk solat malam, mengingatkan mereka tentang akhirat, serta menanamkan semangat berbuat baik sesama manusia. Baginda juga menasihatkan agar setiap suami menghormati isteri dan menahan diri daripada menyakiti mereka. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda,
sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini menunjukkan bahawa ukuran kebaikan seorang lelaki bukan pada kekayaannya atau kedudukannya, tetapi pada akhlaknya terhadap keluarga sendiri. Hadirin sekalian, jika kita benar-benar menghayati qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam keluarga, maka rumah kita akan menjadi taman syurga di dunia. Di situlah wujud kasih, komunikasi, doa dan saling memahami. Suami menjadi pelindung, isteri menjadi penenang, anak-anak menjadi penyejuk mata. Inilah keluarga yang disebut sebagai sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, penuh cinta dan rahmat. Namun realitinya hari ini ramai yang mencontohi idola selain Rasulullah SAW, iaitu seperti selebriti, pengaruh media atau gaya hidup moden yang jauh daripada nilai Islam. Inilah sebabnya institusi keluarga semakin goyah. Kita perlu kembali kepada model terbaik, iaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bukan sekadar mengajar dengan kata-kata, tetapi memimpin dengan akhlak. Baginda sabar ketika diuji, memaafkan ketika disakiti, dan sentiasa berdoa agar keluarganya tetap dalam lindungan Allah. Inilah seperti sebenar penghayatan qudwah hasanah, yang bukan sekadar mengenang sunnah tetapi menghidupkannya dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Umar. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Umar tadi, sesebuah keluarga sentiasa ada satu macam. Maafkan saya. Sesebuah keluarga pasti ada satu matlamat, iaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Namun bagaimana kita ingin merealisasikan sakinah, mawaddah, warahmah tersebut? Seperti yang Ustaz Umar katakan sebentar tadi, kita boleh mengikuti contoh Rasulullah SAW. Contohnya dalam rumah tangga, bukan sahaja tugas isteri untuk melakukan semua perkara. Sahabat-sahabatku, ustaz-ustaz dan panel-panelku di sini, seperti kita tahu, tugas suami, tugas seorang isteri sepatutnya dalam konteks agama hanya melahirkan dan juga melayani suaminya. Sepatutnya semua perkara selain daripada dua perkara tersebut, suami yang perlu lakukan. Tetapi apabila kita ingin menjadikan satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita perlu ada kerjasama di dalam sesebuah rumah tangga untuk menjadikan dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara pihak suami dan juga pihak isteri. Baiklah Ustaz Umar, saya ada sedikit soalan berkenaan dengan konteks kekeluargaan ini. Seperti yang kita tahu Ustaz Umar, baru-baru ini terdapat satu kes di mana seorang suami curang kepada isterinya di sebuah klinik kesihatan. Masya Allah. Saya ingin pendapat daripada Ustaz Umar, kenapa seorang suami tergerak hati untuk melakukan perkara tersebut, dan bagaimanakah kita ingin mengatasi masalah ini? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Pada pendapat saya, perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana suami menggalas tanggungjawab yang besar apabila mengahwini isterinya. Suami perlulah menjaga hubungan isteri dan hubungan rumah tangga, kerana itu adalah salah satu kejadian sebelum berkahwin. Para suami juga harus sedar bahawa tanggungjawab mereka itu besar dan mereka menggalas tanggungjawab dan amanah yang sangat tinggi. Mereka tidak boleh mengambil sambil reba sahaja perkara tersebut. Para suami perlulah sedar dan cakna terhadap perkara-perkara ini dan tidak melupakan isteri-isteri mereka. Mereka juga harus mengambil iktibar apabila seperti yang kita tahu isu yang viral baru-baru ini,
isteri perlu sedar dan suami perlu sedar bahawa perkara itu sepatutnya tidak berlaku dalam hubungan rumah tangga. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Umar. Maka para suami yang melihat dan menonton forum kita pada hari ini, ambillah iktibar, ambillah pesanan ini agar sesebuah rumah tangga dapat dijaga dan dipenuhi kasih sayang. Baiklah, insyaAllah kita akan teruskan dengan panel yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Okey, baiklah. Soalannya berbunyi sebegini. Sebentar tadi kita telah kupaskan daripada segi individu daripada Ustaz Aidil, segi kekeluargaan daripada Ustaz Umar, dan kali ini kita ingin mendengar daripada segi masyarakat dan juga negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang beriman, rakan-rakan yang disayangi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada rakan-rakan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini telah diterangkan oleh rakan-rakan saya seperti Ustaz Aidil dan Ustaz Umar yang telah menekankan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang boleh dijadikan teladan untuk sepanjang zaman. Kepribadian dan akhlak baginda menjadi panduan utama bagi umat Islam untuk membina diri, keluarga dan masyarakat yang harmoni. Konsep kedua hasanah bermaksud teladan yang baik, iaitu menyertai segala perbuatan, perkataan dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, penghayatan terhadap kedua hasanah amat penting bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Antara nilai utama yang dapat dicontohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kepimpinan baginda yang adil dan berintegriti. Baginda tidak membezakan layanan terhadap rakyat berdasarkan pangkat, keturunan ataupun kedudukan. Dalam satu peristiwa ketika seorang wanita bangsawan Quraisy melakukan kesalahan mencuri, baginda tetap melaksanakan hukuman tanpa pilih kasih. Tindakan ini menunjukkan bahawa keadilan merupakan asas penting dalam membina masyarakat yang aman dan teratur. Sekiranya nilai keadilan dalam integriti ini diamalkan dalam masyarakat masa kini, pasti akan lahir sebuah komuniti yang saling mempercayai dan menghormati antara satu sama lain. Selain itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepentingan ukhuwah Islamiah, iaitu semangat persaudaraan dan kasih sayang antara sesama manusia. Ketika tiba di Madinah, baginda telah bersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar bagi menghapuskan jurang sosial antara mereka. Tindakan ini menjadi contoh bahawa kekuatan masyarakat terletak pada perpaduan dan sikap saling membantu. Dalam konteks masyarakat kini, penghayatan nilai ukhuwah dapat dilaksanakan melalui amalan gotong royong, menghormati jiran dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira agama ataupun bangsa. Hubungan yang erat dan harmoni ini akan mengukuhkan perpaduan nasional. Di samping itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan teladan yang sangat baik dalam menghormati kepelbagaian kaum dan agama. Baginda memperkenalkan piagam Madinah yang menegaskan hak dan tanggungjawab setiap golongan dalam masyarakat majmuk. Baginda sentiasa berlaku adil terhadap bukan Islam dan melarang sebarang bentuk penindasan. Sifat toleransi ini amat penting untuk diamalkan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Dengan menghayati nilai toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengelakkan perselisihan faham, menggalakkan keharmonian serta memperkukuhkan semangat perpaduan antara rakyat. Seterusnya, sikap prihatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan miskin
dan lemah juga menjadi contoh teladan yang perlu diikuti. Baginda sentiasa membantu mereka yang memerlukan, menziarahi orang sakit, menyantungi anak yatim dan memberi makan kepada golongan yang lapar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud, tidak beriman seorang itu jika dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Hadis ini menunjukkan bahawa kesejahteraan masyarakat bergantung kepada sikap keprihatinan dan tanggungjawab sosial setiap individu. Dalam kehidupan moden, amalan bersedekah, kerja kesukarelawan dan aktiviti kebajikan adalah antara cara kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat penyayang. Akhir sekali, penghayatan kedua hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah relevan dalam menghadapi cabaran masyarakat masa kini. Pada era globalisasi ini, masyarakat pelbagai gejala menyelesaikan pelbagai gejala sosial, perpecahan dan kehilangan nilai moral. Oleh itu, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jujur, sabar, berhemah dan amanah amatlah penting bagi mengembalikan keseimbangan sosial. Jika setiap anggota masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni ini, pasti akan wujudnya suasana kehidupan yang damai, berdisiplin dan berkasih sayang. Akhirnya, masyarakat Islam akan menjadi contoh unggul kepada masyarakat lain. Kesimpulannya, penghayatan terhadap kedua hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat amatlah penting bagi membentuk masyarakat yang harmoni, berakhlak dan sejahtera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja menjadi contoh dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam kepimpinan, toleransi dan hubungan sesama manusia. Oleh itu, umat Islam hendaklah menjadikan sunnah baginda sebagai panduan hidup dalam setiap urusan masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan terbentuk masyarakat yang adil, penyayang dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Alah, masya-Allah. Semakin kita mendalami dalam topik kita pada hari ini, iaitu Qurratul Hasanah, makin tinggi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita akhiri forum kita, ada satu soalan yang saya ingin sampaikan kepada Ustaz. Sila. Baiklah Ustaz, boleh saya kaitkan dengan isu terkini? Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, soalannya berbunyi sebegini. Seperti yang kita tahu, isu yang terbaru di mana negara jiran kita iaitu Indonesia menghadapi satu cabaran di antara pemimpin dan juga rakyat, sehingga menyebabkan kematian rakyat, sehingga berlakunya rusuhan dan adanya kematian rakyat apabila mendemokrasikan kepada pihak pemimpin atas ketidakpuashatian kepada pemimpin tersebut. Maka saya ingin bertanya pendapat kepada Ustaz Daniel, adakah pihak pemimpin tersebut tidak melaksanakan qudwatul hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah cara kita mengatasinya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Isu ini merupakan antara isu yang perlu kita ambil berat, kerana isu ini isu yang berkait rapat dengan negara kita. Negara Indonesia merupakan antara negara yang baiklah dengan negara kita, betul tak? Antaranya negara Indonesia merupakan negara yang paling ramai yang beragama Islam. Betul. Seperti yang dikatakan, negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai ramai umat Islam, betul. Mereka merupakan saudara seperjuangan dengan kita, iaitu negara Islam, dan negara Malaysia ini merupakan seperti adik-beradik. Jadi pada pendapat saya,
pemimpin-pemimpin di negara tersebut tidak mengambil berat ataupun tidak melakukan tidak mendalami Qudwatul Hasanah. Kerana jika mereka mendalami Qudwatul Hasanah, maka hal-hal seperti kerusuhan kaum, perbalahan, pergaduhan dapat dielakkan. Tetapi Qudwatul Hasanah ini dipandang remeh. Ianya menyebabkan antara salah satu faktor berlakunya pergaduhan ataupun rusuhan di antara pentadbir dan juga rakyat. Pada pendapat saya, terdapat beberapa cara untuk menerapkan Qudwatul Hasanah dalam diri rakyat. Antara cara-cara yang kita boleh kena pasti ialah melalui ibu bapa, sekolah dan juga melalui negara. Saya pergi kepada isu utama, iaitu antara cara yang kita boleh tahu melalui ibu bapa. Ibu bapa merupakan role model bagi setiap individu. Ibu bapa ini memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak mereka supaya menjadi seorang insan yang berjaya, iaitu Muslim yang berjaya. Betul. Jika ibu bapa tidak memainkan peranan, tidak mendidik Qudwatul Hasanah kepada anak-anak mereka, maka rosaklah suatu insan yang ingin dibimbing. Seterusnya, dari aspek sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang boleh dikait rapat dengan cara membimbing Muslim sejati. Sekolah merupakan tempat didikan yang utama bagi saya untuk mendidik insan-insan yang akan menjadi pemimpin bagi sesebuah negara. Jika sekolah itu tidak menerapkan konsep-konsep seperti sunnah Rasulullah, tidak mengajarkan tentang Al-Quran, maka sekolah itu merupakan sekolah yang gagal. Kerana pelajar-pelajar ini tidak dapat didikan yang sepatutnya, yang seharusnya lah, daripada sekolah-sekolah tersebut. Jadi pihak-pihak berwajib, pihak-pihak guru dan sebagainya perlulah memainkan peranan menjadi contoh yang baik kepada pelajar dengan mengamalkan Qudwatul Hasanah. Akhir sekali, bagi pihak kerajaan pula, kerajaan perlulah memainkan peranan yang sangat penting, kerana kerajaan merupakan antara faktor-faktor terbesar yang kita dapat lihat untuk zaman sekarang seperti isu di Indonesia. Kerajaan memainkan peranan untuk menjalankan tugasnya dengan mengamalkan konsep-konsep Qudwatul Hasanah. Mereka perlulah menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, saksama, tidak memilih kasih. Kerajaan, jika satu-satunya kerajaan tidak menjalankan tugas, maka rosaklah sesebuah negara. Kerana faktor berjayanya negara tersebut adalah daripada kerajaan. Jadi kerajaan perlulah mendalami, memahami dan juga menjalankan tugasnya dan mengikuti Qudwatul Hasanah supaya negara yang dibentuk adalah negara yang aman dan seterusnya. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih atas Daniel bin Halim, penjelasan yang sangat mendalam. Terima kasih. Apa yang saya ringkaskan, apa yang Ustaz Daniel katakan sebentar tadi, maka setiap pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam membina sesebuah negara yang aman dan damai. Seperti sunnah Rasulullah SAW melakukan kepada rakyatnya, umatnya. Seperti yang Ustaz Daniel katakan tadi, Rasulullah tidak memilih kasih. Rasulullah, walaupun seseorang yang dalam kesusahan, beliau tetap, baginda tetap menolong. Tidak kira apa-apa status seseorang itu. Tidak kira sama ada miskin, kaya, yang berpangkat atau tidak berpangkat, Rasulullah tidak berberat kasih. Tidak pilih kasih, dah katakan kan. Maka sekiranya sunnah ini diterapkan dalam setiap individu, tidak kira lah dalam pemimpin,
keluarga maupun individu, insya-Allah semuanya akan berada di jalan yang benar. Okey, baiklah. Kini tibalah di saat yang terakhir di mana tak terasa kita telah berada di penghujung acara forum kita pada hari ini yang bertajuk Qudwatul Hasanah. Semoga seluruh ilmu dan nasihat yang telah diberikan daripada para panelis yang arif lagi bijaksana ini memberi semangat kepada para penonton untuk meneruskan dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Kerana sejatinya keteladanan Nabi bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan dalam sudut takririyah, sunnaturiyah, ataupun dalam, kita bahaskan dalam istilahnya, iaitu dalam tutur kata, dalam tindakan, dalam cara kita memperlakukan sesama, bahkan dalam cara kita menghadapi ujian hidup. Berbicara tentang ujian hidup, sunnah Rasulullah juga menyuruh kita untuk bersabar menghadapi segala ujian. Itu daripada saya, isi daripada saya, insya-Allah. Maka marilah kita bersabar apabila kita menghadapi ujian. Ingatlah Allah berfirman bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah bermaksud itu? Allah tidak akan menguji seseorang hamba tanpa, kerana Allah tahu batasnya, kerana Allah tahu batas seseorang. Yang dimaksudkan lebih mendalam lagi, Allah memberi ujian kerana Allah tahu hambanya mampu. Baiklah, saya selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu jalannya forum ini terdapat kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati para penonton maupun para panelis kita pada hari ini. Maafkan saya. Dan terima kasih kepada narasumber kita, seluruh panitia dan terutamanya hadirin sekalian yang menonton forum kita pada hari ini. Oleh itu, marilah kita tutup dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.